Hari ini kita bersama dengan Cikgu Nur Hayati dengan bubur lambuk, nampaknya moringa tu bubur. Ala-ala besut, ya. Yeah. Okey. Bahan-bahan. Ini ialah bahan-bahan yang kita nak sediakan untuk membuat bubur lambuk. Okey. Bubur lambuk ini merupakan tradisi masakan negeri Terengganu. Okey. Yang pertamanya kita perlukan daun-daun kayu. Hari ni kita ada daun kayu moringa. Moringa. Ni. Lepas tu daun kadok. Daun kadok. Lepas tu ada juga daun kesum. Kesum. Ya. Yang paling penting serai ni. Yang paling penting. Daun lagi satu. Daun pucuk miding. Pucuk miding. Itu yang paling asas. Kita panggil itu je. Memang dah ya. Kita panggil paku merah je. Ya, kita juga ada ikan. Ikan rebus. Rebus tawa. Rebus tawa ya. Lepas tu kita ada halia. Serai banyak sikit. Dan bawang merah. Bawang merah. Bawang putih. Lepas tu proses ni bawang merah kita blender. Kita blender dengan ikan. Ikan biasanya dengan ikan lah. Tu ada nampak ikan macam ikan bilis tu? Goreng. Itu kita untuk ni. Kita goreng. Masuk keluar makan. Aksesori. Okey, lepas tu ni proses untuk membuat bubur lambuk. Mari kita tengok. Mari kita tinjau ini bubur lambuk Pasir Akar. Mantap. Okey. Ni pucuk miding ni. Ni. Banyak lagi sedap. Lagi sedap ya. Betul campur lah. Ni ada campur dengan daun kaduk. Daun kaduk tu bagi naik dia punya rasa bau dia. Kita juga masukkan kelapa goreng. Kerisik? Bukan? Bukan, kelapa digoreng. Kelapa digoreng. Kita blender sikit. Dia kering-kering gitulah. Santan pun masuk juga. Kelapa sangai. Okey, ni proses. Ini beras lah. Proses buat bubur lambuk dulu kita panaskan beras dulu. Beras. Lagi hancur sikit lah pasti tak? Tapi jangan hancur sangat. Lepas tu bila hancur tu barulah kita masukkan ikan tawa. Masukkan kelapa goreng. Masukkan kerisik pun boleh. Santan dan daun miding. Lepas tu boleh perasakan dengan perasa-perasa tu lah. Ya. Dia kira berapa banyak tu? Satu kawah tu? Satu kawah ni 5 kilo. Berapa tak? 5 kilo. 5 kilo dalam berapa banyak santan? 3 kilo kita nak masuk. 3 kilo santan. 3 kilo nak masukkan santan. Ini kelapa yang diparut ni 3 biji rasanya. 3 biji Okey. 3 biji. Okay. Dalam berapa lama agak-agaknya nak proses memasak ni? Bagi siap, Pak Su? 3 jam tak, Pak Su? Ada 3 jam, 4 jam? Ya. Tak. Bubur daun. Bila kembang beras, kemudian kita masukkan daun-daun tu. Daun-daun, ikan tawa, bawang dia blender. Masuk sekali tak apa? Masuk sekali tak apa. Gitu. Dah. Okey. Selepas 3 jam, insya-Allah kita berbuka puasa dengan bubur lambuk Kati. Ya. Mantap. Mantap.